Tommy. Wah, lama tak jumpa Tommy. Sihat Alhamdulillah, cantik. Nak jumpa kawan-kawan lain. Jainal. Lama tak jumpa Jainal. Ni abang ni juga, abang Isam ni. No. Okey ya, sihat semua ya? Alright. Wah, ni dia. Abang Isam. Abang Isam. Ya. Lama tak jumpa Lama. Alright. Mana kita pergi? Ha? Mana kita pergi? Pagi ni kita ke mana? Saya tak tahulah mana si Bob, organizer. Nanti kita tanya dia. Wah, masih di bawah. Di bawah. Oh, di bawah sana. Saya ikut aja ni. Kita tengah tunggu lagi 2 orang ni. Okey. Kita tunggu je, tak apa. Daripada satu daripada Lau, satu daripada Aspanable. Alright. Tak apa, kita tunggu je. Okay. Nothing rush. Alright. Ini girlfriend Presley. Nama dia Yong. Zah. Ini isteri baru Tommy. Isteri baru Tommy dah lah. Tiba je. Ni seperti biasalah kakak cerita ni Hanin. Ni semua orang baru lah kau tak kenal ni. Ni anak. Anak siapa? Ikut bapak. Anak. Cantik ni. Anak apa? Anak Len. Oh, right. Oh, mak suruh pergi ya. Ini pergi ikut ayah kau. Ada dengar kau cerita dah tu. Hai Cik Mat, lama tak jumpa. Ini si saya. Dengar pasal durian laju je dia. Itulah semua untuk durian ni. Dia tak boleh dengar perkataan du tu dia pun dah tahu dah durian. So kita tunggu yang lain-lain. Sekejap lagi kita gerak. Alright, kita tunggu sekejap lagi. Koji macam mana naik kereta pula? Motor tak boleh start lah pagi ni bro. Oh, Alamak, Allah. keras gila Dia dah minta tukar kunci tu Koji. Tak ada kunci tu. Tukar kunci tu. Tukar kunci tu. Semalam saya pun nak ambil gold wing bang. Semalam tu cerita nak ambil gold wing. Itulah pasalnya dah mengajuk. Naik kereta ni ya. Pegang. Cik Bat tak ada breakfast Nak breakfast kat Oh, sini. iya ke? Kita terus ke Tanjung Malim. Okeylah, breakfast lah sini. Okay. Right. Nak berapa je lah. Orang lambat si malas lah. Tak dengar cerita semalam. Lepas sini kita pergi breakfast. Memang breakfast pukul 9. Tapi, so macam mana breakfast kat sini ke apa? Kalau ikutkan kat sana dah apa tu si Monggo dah standby sana dah makan. Oh, so kita breakfast sini je lah ya? Kita breakfast kat sini. Breakfast kat sini. Breakfast kat sana dah sepatutnya. Sekarang ni macam mana? Sekarang ni tak tahulah. Kalau kita dah breakfast kat sini kan, dah tak breakfast kat sana. Carol Monggol dah ready breakfast kita dekat sana pukul 9. Okey lah, mana kita breakfast sana lah. Sabar. Kalau ada siapa berminat. Softail Heritage. Ya, apa tadi? Softail Heritage. Hubungi saya pun boleh, tapi melalui saya naikkan 10% up. Kalau tidak, direct owner. Dia cantik ni, tengok dia punya airbrush dia. Tengok ni. Oh, hebat ni. Cantik kan airbrush dia. Yang tempat free tadi. Hemat dapat free sekali ya. Jom kita tengok daripada depan. Tu. Nampak tu, cantik ni. Siapa berminat carilah owner dia. Sayang yang mana Oh, memang cantik. bagi. Tak pakai pun. Okey, kita sekarang berada di arah Rawang. So kita nak bergerak ke Tanjung Malim lah. Breakfast kat sana dulu.
morning. Sekarang ni kita ada kat mana kan? Di Tanjung Malim. Apa kita nak buat kat sini ni? Adalah perjumpaan geng-geng motor. Okey, nanti kita tanya organizer apa kita Ya. nak buat kat sini ni. Tak tahu, tanya Macam tak ada apa organizer. je kan? Ha. Nanti kita tengok. Ada Okey. makan katanya. Makan apa? Siapa nak bagi makan? Tak tahulah, ada orang nak belanja makan katanya kat sini. Okey. Nanti kita tanya organizer tu yang Abang Bob ni handsome tu. Yang baju okey. petak-petak boleh main dam tu. Yang comel dia tu. Jom kita pergi kacau dia. Let's go. Sekejap nak pinjam Abang Bob sekejap. Abang Bob. Ya. Sebenarnya apa kita nak buat ni? Cuba cerita, kita orang ikut aja. Apa cerita ni? Ikut je. Oh, pandai ikut je. Brazil. Apa kita event ni? Apa benda sebenar? Cuba cerita. Okey. Okey. Kita geng-geng Cak Cibor. Gancik Cibau. Okey, kita tujuan kita datang ke sini Ni Tanjung Malim kan? Ini Tanjung Malim. Okey. Ada dua. Ya. Pertama kita sarapan Sarapan. dan second kita akan makan durian. Wah, asal tak cerita semalam? Oh, tak dengar ya semalam. Oh, saja bagi Okey, kejutan. Okey. Siapa punya buah durian ni? Ini Abang Dino. Abang Dino. Ya, kebun dia di sini. Oh, okey, mana dia panggil kawan-kawan untuk makan durian lah. Ya. Kalau saya tahu tadi bawa tong, mak nak balik durian. Oh, tak apa. Ada kereta ikut sebiji. Boleh tumpang. Ni. Yang ni hantu durian. Welcome to Brazil. Okey, apa kita breakfast dulu ya, Bang? Okay, alright. Welcome. Akak ni tadi bukan kedai breakfast. Itu tadi. Oh, tadi rasa. Itu tadi. Oh, tadi rasa je. Lama tak jumpa. Ya, dah lama tak jumpa. Ni barulah nak makan ya. Semalam kan? Main kopi yang ada dah sedap. Kopi lagi sedap. Mana dah apa yang sedapnya? Kopi lah. Oh, kopiah. Lepas tu ni ada apa labu? Koci labu. Koci labu. Kilabu. Kegemaran kita. Ini yang sebelah kawan yang cerita ni sedap dia makan dia. Nasi perut dulu, nasi perut sebelum makan durian. Kan? Ya. Kan apa makan? Ya. Dia makan banyak. Tak lagi nak kedua yang katanya. Juan, tadi kita tak jumpa lagi Juan. Okey. Alright. Saya Juan. Oh. Mana? Yang paling handsome lah. Alamak. Lebih kurang lah. Berjenal, okey? Okey, terbaik. Alright. Welcome to Tanjung Malim. Tadi kata Brazil. Tapi alhamdulillah dah dapat balik kan. Selamat datang ke kampung halaman saya. Oh. Inilah kedai. Oh, ni kampung halaman. Ini tempatnya Kampung temannya dia. inilah tempat yang okey, kedai okey, teman okey. war-warkan. Nanti kamu datanglah di support. Tapi yang ini aku nak tunjuk sikit. Yang ini jangan Yang ini- percaya jauh. Hari ni dia fail lah, fail. Teman hari Ini ni. lain Fail. sikit perangai Fail dia. dia. Bateri kong jo. Itu naik kereta. Aku geram bila dengar Aduh. naik kereta. Itulah. Oh, bateri kong lah. Bateri kong. Agaknya lah. Tak boleh start. Pagi tak boleh start. Bateri lah kot. Tak apa kan? Ha? Kau beli lain kan? Ini naik. Dia Dia bukan apa jauh nak jumpa orang kawan. Aku ni tempat hibur. Jumpa kawan tapi tak berjumpa semua pun. Dia select je. Aku duduk kat atas kaki dah naik dah. Poji, apa tadi? Kata apa? Mau je. Kata pelio. Tak nyendor diri, kata tak? Itu kan jumpa Tak tahu kaki dah kopi tu nak ride juga. Man dewa kan. sedar diri. Abang Zalul kau tu. Lama tak dengar kata beliau. Dia ni. Pergilah kan aku jumpa kamu sekejap habis aku belah kan. Kita dah selesai makan dah ni. Okey, kita nak bergerak ke Kebun. Ini kita dah settle makan kat sini lah. Semua dah terang dah ni. Habis ni dah terang lah. tinggal untuk bayar je. Berbayar je. Okay, jom kita bayar, kita ke sana. Kan nak makan doyan ke kan? Mana cukup
kalau banyak itu je teman seorang aja tu. Tak apalah, kalau tak cukup kan kita beli. Sini murah je. Sikit penuh untuk teman seorang aja tu. Oh amboi. Ni durian nak makan ni. Dino punya durian. Itu pun buah penghujung dah ni, dah tak banyak. Semua kampung kan? Oh wow, dah start dah. Makan sedap. Rasa apa? Rasa durian. Pertama kali makan durian. Alah, Sedap hai. rupanya ya. Jadi video ni kita bagi kat anak perempuan tengok kan. Seronok dia. Tak pernah makan. Pandailah dia kopi. Taklah. 1, 2, 3. Okey. Hamba yang buka dapat durian. Macam ni rupanya rasa durian dia. Sedap rupanya Makanlah banyak. Makan banyak. Itu Perli ke tu? Buatlah tak sedar diri dah. Sedap nasihat ni semua benda. Dia makan je. Orang kata pantang juga tak? Tapi pantang lepas. Pantang jumpa ni. Pantang lepas, pantang jumpa. Saya tak strawberry je. Tak sebab saya sedar diri. Jenna, kata tak makan durian. Cukup dah. Oh, cukup dah ya? Ala kadar je lah. Lagi kan? Nak dalam bubur belakang longkang. Nal. Ni, longkang jaga tu. Ada parang boleh tolong buka. Siapa tadi ada bawa parang katanya? Saya ambil satu lagi. Kita tolong buka. Ini diorang ni buka habis. Macam mana? Bang, lama meniaga durian ni bang? Lama. Lama dah ya? Pokok sendiri ke ni? Ke pokok orang? Orang. Pokok orang. Hebat ni. Nampak sangat. Tahu sekali buka durian. Nampak tu? Atau orang mahal. Eh, Kira-kira. tu belakang menunggu ni. Jadi menunggu kau ni. Tak ada fikir lagi. Marah dah. Marah dia. Ni apa hai pula ditomi macam ni? Ni caranya. Cara terbaru bang. Tu bang. Memang Ini cantik tu. namanya apa? Kucing tidur. Oh, kucing tidur. Okey, saya. Oi, jangan. Beg lambu heading. Pak, Syah tengok ibu ni Syah. Dia makan, dia macam makan kucing makan nasi dah. Kena reject tu. Mantap. Oh, kuning oh. Mantap Bob. Mantap, Bob. Dah dapat keluar. Dah dapat keluar. Labak makan kulit kan. Aku tengok Nabil tak dapat lagi nya. Macam tu. Zah, udahlah makan tu. Zah kata ada gaut. Bentan nanti. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Hari ni lah ubat dia. Hari ni tak ada gaut. Hari ni tak ada gaut. Esok aku fikir gaut. Ah, okey. Siapa yang bagi ni dimurahkan rezeki. Amin. Dino, durian semua terbaik. Kita nak ucapkan terima kasih lah walaupun tak seberapa banyak. Okey, pada kita okey je kan? Okey je. Tapi durian kualiti bagus. Ya, terima kasih. Tahun depan jangan lupa. InsyaAllah. Cari acai je, cari acai. Alright. Tahun depan kita bawa 4x4. Cari acai. Okey, terima kasih Dino. Semua kawan-kawan cakap terima kasih sama abang. Sebab ini buah simpan untuk kita. Tapi janji tahun depan jangan lupa. Boleh. Panggil lagi. Terima kasih ya abang. Boleh. Alright. Lain kali kalau berapa orang mau datang bagi tahu boleh. Okey. Okey. Nak cakap apa cakap? Ha. Nanti. 1, 2, 3. Wangi pacai. Hei, kau Terima kasih Happy New Year. Happy New Year. Happy Pacai. Okey. Jangan lupa lagi. Acai.